Ni dia. Tempat saya nak ambil rakit tu kat sini lah kawasan dia. Kat sini. Aki sini sikit lagi. Ni suasana dia. Tapi masa tadi seseorang kan, seseorang tak dapatlah nak kat gambar. Ni lah suasana rakit tu atas tu, nak ambil rakit tu. Ada kawan-kawan tunggu dah ramai tu. Ni episod kedua, nanti episod ketiga nanti kan saya hantar. Oh, pendekar. Ni rakit tu orang tu, yang ni orang yang atas tu. Nampak naik tu. Tu dia kepuasan dia nak turun tu susah sikit lah. Sebab dah lama tinggal kan. Okey, bye. Nanti saya inilah bang, dah baru turun ke air dah pukul berapa dah? Daripada pukul 12 tadi. Baru sedar ni, tak bergerak lagi. Ramai bang buat kerja bang. Ramai buat kerja. Ni keadaan Sungai Pahang sekarang ni besar sikit lah. Senang buat kerja. Mantap member kita yang tengok live Facebook ni. Dia tahu lah ni Tok Mai ni, Tok Mai. Tok Mai ni. Tok Mai ni. Inilah bang cara bang. Ni kan. Ni cara dia. Tu lubuk bang ni. Biasa tunjuk lubuk ni. Dalam lubuk ni. Kan. Ni cara dia bang. Lubuk ni bang ni. Ni depan ni lubuk. Ni lah bang suasana buka dah tengah hari bang kan. Dah tengah hari dah ni. Dah tengah hari. Tu aja. Ya. Tengah hari ya. Boleh kena juga. Cepat biji kereta datang. Kawan. Nanti abang boleh datang lah nanti. Besok nanti. Gaduh dah ada balik. Nak balik pun boleh tapi curah dulu. Tak tu. Besi tu kan ada petak luang kan. Sama tak ukur dia? Jangan cakap lah. Ni rakit yang nak dibawa. Sengkang ni, Oh, inilah rakit yang nak dibawa ke relay. Sengkang belah sana satu. Okey, sama besar. Inilah suasana dia. Inilah suasana. Ngam masuk umat. Rakan-rakan dan saudara mara datang Kaki jangan letak atas. Bantu.